80% off Ramadan dan Raya Sale. Dekat mana? Ni dia alat dapur. Kipas dia pun boleh dapat RM85 je tau. Sangat banyak jenis. KDK pun ada. Tu harga dia RM159. Apa lagi yang murah? Ada downline. Dia ada banyak jenis tu, bawah RM10. Paling murah RM4.5. Pilih je lah ikut kesesuaian rumah kita. Tengok video ni, banyak lagi barang saya nak tunjuk. Sinki stainless steel waterfall sink, harga dia sama RM289. Ada black, ada gold. Sinki nano millet yang tak bercala tu pun ada dekat sini. Harga RM99 je. Kalau yang biasa ni lagi murah, RM88 je. Dalam bilik air nak pakai kabinet ada RM85 je. Dia memang satu set dengan cermin. Kalau kabinet tu besar sikit, 2 pintu, RM165 dah boleh dapat. Toilet bowl dia pula ada lebih daripada 10 jenis. Yang 2 piece ni paling murah RM139. Kalau yang 1 piece ni RM189. Apa lagi yang murah? Water heater. Nak mandi air panas kan? Harga dia paling murah RM179. DC pump ada, AC pump pun ada. Okey, untuk memasak ada slated hood. Harga dia RM519. Yang T-shape hood ni RM449. Nak beli wall switch ataupun power track pun ada juga dekat sini. Yang nak cari lampu downlight pun banyak sangat pilihan dekat sini. Boleh pilih ikut tema rumah kita. Nak pasang lampu chandelier, sangat banyak pilihan. Macam-macam saiz, macam-macam bentuk. Nak yang premium ada. Standing cooker ni banyak sangat brand, banyak sangat pilihan. Ikut kesesuaian bajet. Dia kata harga boleh runding. Kalau dah kata premium, kualiti dia memang sangat terjamin lah. Yang betul-betul premium pun ada juga dekat sini. Smack. Yang mana belum pernah tengok depan-depan produk Smack, boleh datang tengok dekat sini. Yang ini perempuan pun suka ni. Oven, microwave, dishwasher. Okey, kita tengok pula sinki dapur. Dekat sini ada lebih 50 jenis. Yang macam contoh workstation sink, ceramic sink pun ada dekat sini. Untuk farmhouse sink pun ada dekat sini. Tak rugilah datang membeli dekat sini. Best price guarantee. Harga dia memang betul-betul terbaik. Boleh runding lagi. 19 Februari sampai 29 Mac 2026. Ramadan dan Raya Sale. Sampai 80% off tau. Yang saya pergi ni dekat Semenyih, kat Ceras, Bangi, Shah Alam, Senawang pun ada. Kali lagi saya bagi tahu, nak cari alat dapur ataupun perkakasan elektrik yang murah, pergilah dekat sini. Dia punya nama Alat Dapur. Okey, bye.